Kes Zara Khairina, 6 laporan polis, dakwaan ganggu saksi dan isu keadilan di Mahkamah Kanak-Kanak. Apabila sebuah kes melibatkan kematian seorang remaja mencetuskan kemarahan rakyat, apabila 5 remaja lain pula kini duduk di bangku tertuduh, dan apabila ibu bapa tampil membuat laporan polis, bukan 1 tetapi 6 laporan. Persoalannya kini bukan sahaja apa yang berlaku kepada Zara, tetapi adakah keadilan benar-benar sedang ditegakkan? Hari ini, kita bongkar secara lengkap apa sebenarnya isu ganggu saksi dalam kes Zara Khairina. Segmen 1. Latar belakang kes Zara Khairina Mahathir. Kes ini bermula dengan pemergian tragis seorang pelajar tingkatan 1, Allahyarhamah Zara Khairina Mahathir, yang ditemui tidak sedarkan diri di asrama sekolahnya di Sabah pada 16 Julai sebelum disahkan meninggal dunia keesokan hari di Hospital Queen Elizabeth. Pemergian Zara mencetuskan reaksi besar masyarakat, termasuk persoalan tentang keselamatan pelajar di asrama, dakwaan wujud unsur buli, desakan agar siasatan dijalankan secara telus. Susulan itu, 5 remaja bawah umur telah didakwa di Mahkamah Kanak-Kanak atas pertuduhan menggunakan kata-kata mencela terhadap Zara, bukan pertuduhan menyebabkan kematian, tetapi berkaitan perbuatan lisan yang didakwa berlaku sehari sebelum kejadian. Oleh kerana semua tertuduh masih di bawah umur, identiti mereka dilindungi undang-undang. Prosiding berlangsung secara tertutup dan media tertakluk kepada perintah larangan bersuara, gag order. Segmen 2. Apa yang berlaku di mahkamah? Perbicaraan bermula pada 8 Disember dan sepatutnya berjalan sehingga beberapa hari berikutnya. Namun, secara tiba-tiba, kes ditangguhkan. Kes disambung ke 19 Januari dan kemudian muncul berita 6 laporan polis dibuat. Ini menimbulkan tanda tanya besar. Kenapa ibu bapa tertuduh membuat laporan polis ketika kes masih berjalan? Segmen 3. 6 laporan polis, siapa buat dan kenapa? Berdasarkan pengesahan peguam-peguam yang mewakili tertuduh, siapa buat laporan? 5 laporan polis dibuat oleh ibu bapa kepada 5 remaja tertuduh. 1 laporan polis dibuat oleh ibu kepada seorang saksi kanak-kanak. Jumlah keseluruhan, 6 laporan polis. Segmen 4. Isu utama, dakwaan ganggu saksi. Ini adalah teras sebenar isu. Ibu bapa dan peguam mendakwa berlaku kacau ganggu terhadap saksi pendakwaan, tekanan supaya saksi menukar kenyataan, paksaan supaya saksi tidak bercakap benar. Menurut peguam, dalam laporan polis, ibu saksi menyatakan anaknya dipaksa menukar kenyataan di mahkamah dan dipaksa untuk tidak bercakap benar. Dakwaan ini sangat serius kerana dalam undang-undang, saksi mesti bebas, tidak boleh ditekan, dipengaruhi atau diarahkan. Jika berlaku, ia boleh menjejaskan keseluruhan keadilan perbicaraan. Segmen 5. Kenapa ini dianggap serius? Dalam sistem keadilan, mahkamah membuat keputusan berdasarkan fakta, bukti dan keterangan saksi. Jika saksi takut, tertekan atau dipengaruhi pihak tertentu, maka keputusan mahkamah boleh jadi tidak adil. Itulah sebabnya ibu bapa tertuduh membuat laporan polis meminta siasatan bebas dijalankan dan mahu pastikan anak mereka mendapat perbicaraan adil. Segmen 6. Gag order. Kenapa maklumat terhad? Peguam-peguam berulang kali menegaskan mereka terikat dengan gag order, tidak boleh mendedahkan apa yang berlaku secara terperinci, hanya boleh bercakap secara umum. Ini bermaksud
Media tidak boleh dedah butiran saksi, tidak boleh dedah soalan atau jawapan di mahkamah, tidak boleh dedah identiti kanak-kanak. Semua ini bertujuan melindungi hak kanak-kanak, bukan menyembunyikan kebenaran. Segmen 7. Tindakan lanjut, Suhakam dan penghinaan mahkamah. Selain laporan polis, peguam mengesahkan aduan akan difailkan kepada Suhakam atas dakwaan hak perbicaraan adil telah dicabuli. Malah, peguam juga mempertimbangkan prosiding penghinaan mahkamah terhadap mana-mana pihak yang didakwa terlibat. Ini menunjukkan isu ini bukan kecil dan berpotensi memberi implikasi besar kepada sistem keadilan. Segmen 8. Penting, apa yang kes ini bukan. Perlu ditegaskan secara adil. Laporan polis ini bukan menafikan kematian Zara, bukan menyalahkan mangsa, bukan keputusan mahkamah, bukan bukti dakwaan itu benar. Ia hanyalah aduan rasmi untuk disiasat. Sama ada dakwaan ini benar atau tidak, hanya siasatan polis dan mahkamah boleh tentukan. Segmen 9. Apa seterusnya? Kini, rakaman percakapan sedang dijalankan. Siasatan polis masih berlangsung. Perbicaraan ditangguhkan ke 19 Januari. Keputusan masih belum diketahui. Kes ini dijangka berlanjutan ke tahun hadapan, terus mendapat perhatian nasional, menjadi rujukan penting kes melibatkan kanak-kanak dan keadilan. Dalam mencari keadilan untuk Allahyarhamah Zara Khairina, kita tidak boleh dan tidak sepatutnya melupakan siapa mangsanya. Seorang remaja yang telah pergi dan keluarganya yang masih menuntut kebenaran. Namun, pada masa yang sama, apabila muncul dakwaan gangguan saksi, laporan polis berlapis dan prosiding tertutup yang sukar difahami orang awam, persoalan wajar timbul dalam fikiran masyarakat. Adakah semua ini semata-mata demi keadilan atau wujud kepentingan dan agenda lain yang sedang bermain di sebalik tabir? Keadilan sebenar bukan tentang memilih pihak, tetapi memastikan prosesnya bersih, telus dan tidak dimanipulasi, demi Zara dan demi semua kanak-kanak yang terlibat. Jika anda mahu mengikuti kes ini secara berfakta, berimbang dan beretika, tanpa menafikan keadilan buat Zara Khairina, sokong laporan kami dengan menekan butang like. Langgani saluran ini dan aktifkan notifikasi agar anda tidak terlepas sebarang perkembangan penting berkaitan kes ini dan isu keadilan melibatkan kanak-kanak. Kami mengalu-alukan pandangan anda di ruangan komen, namun marilah kita berbincang secara berhemah dan bertanggungjawab kerana kes ini melibatkan kanak-kanak dan masih dalam proses undang-undang. Terima kasih kerana bersama kami mencari kebenaran berlandaskan fakta, bukan emosi, bukan tekanan dan bukan agenda tersembunyi. Takbir bergema di pagi raya, senyum terukir di wajah semua. Baju baru, hati gembira, pulang beraya, bahagia terasa. Tangan bersalam, saling memaafkan kasih, sucikan diri.